Alright. 1, 2, 3. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Okay, abang kakak, welcome to Dr. Tran Money Gateway. Berikan tepukan. Okay, kalau abang tengok kan, kehadiran kita semalam seramai 160 orang. Berikan tepukan. Dan newcomer kita lah, orang baru, ahli bagi yang datang terapi seramai 10 orang. Hari semalam. Ini kehadiran kita semalam lah. Okey, jadi mesti abang kakak semua yang cakap dah biasa dah datang terapi. Okey, jadi saya nak terangkan untuk abang yang first time datang lah terapi. Okey, bila abang duduk kat sini, terapi kita ni adalah terapi elektron yang menggunakan teknologi terkini dari Jepun lah. Kita punya medical device ni, Dr. Tran design. Ni abang tengok komen ni. Kita dah memang dah dapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Jepun lah. Kenapa nak pakai tips ni? Tips trik sebenarnya Yang tidur je. bukan tips trik. Memang kita guna sebenarnya untuk tidur, waktu tidur. Ya betul, untuk waktu tidur. So maknanya benda ni kita kena letak baring atas katil lah. Baring atas dia. Yang ada dua, satu alas duduk macam ni, ada satu lagi yang tilam. Yang pilih tidur. Ini biasanya kita pakai demo untuk kata dekat showroom ataupun office. Sebab dia nama deep sleep. Kadang-kadang ada orang beli tak semestinya dia guna waktu pagi. Ini yang kita boleh guna adalah waktu malam. Dan maksud saya betul kita panjang kan? Kita boleh Baring, boleh. Boleh. Tak kita baring dia. Betul. Kalau untuk tilam nanti pun just ini je, tukar ini je. Kita cabut ni. Just tukar ni alas ni lah. Okay, alright. Alright, jadi abang yang first time datang macam agak-agak abang tahulah terapi kita bermula bila abang duduk dekat alas ni yang bersambung dengan medical device kita yang dipanggil Dr. Tran EZ. Kenapa deep sleep? Sebab apa? Kita punya medical device ni kita menggunakan teknologi malap. Di mana kalau abang tengok sekali malap je, betul tak? Betul. Kan? Nampak malap? Cuba tekan satu button yang start ni. Power, kita power. Sekali je. Nampak? Dah start kan? Terapi. Sebab apa? Sebab medical device kita ni menggunakan teknologi malap. Fungsi dia untuk jimatkan elektrik dan memudahkan kita tidur waktu malam. Betul. Itu fungsi dia lah. Kita set timer kan tu kita terus pakai kalau Ikut kan kalau kau tengok kat situ dari timing 8 jam sebenarnya. So maknanya masa kita tidur tu 8 jam kita kena run benda ni. Boleh? Betul. Boleh. Bukan certain masa dia setengah jam dia mati. Mesin kita ni dia boleh on sampai 8 jam. Tapi kalau kita nak guna lagi, kita kena start balik mesin. Sebab dia boleh guna 24 jam, tak ada masalah. So maksudnya sekarang ni kalau katakan kita guna untuk tidur 10 minit kita dah tertidur. Okey. Tu kunci tu kita Tak ada masalah. yang kena on. Dia je on. Belakangnya pun tak apa. Dia bagi dia jaga kita waktu kita tidur lah. Sebab ada orang dia busy, jadi dia tak sempat nak duduk buat terapi kan. Okay. So dia guna waktu tidur. Tak ada masalah. So tak ada possibility overdose elektron Tak ke? ada. Sebab kita dah dapat sertifikat bang. Okey. Alright. Okey. Jadi bila abang kakak duduk kat terapi kita ni, duduk kat alas ni, abang kakak akan dapat 3 terapi. Terapi pertama adalah terapi elektron, terapi kedua adalah charcoal energy, terapi ketiga adalah terapi ensonic. Duduk 30 minit terus dapat 3 terapi. Okey, terapi pertama adalah terapi elektron. Di mana terapi elektron ni fungsi untuk bersihkan balik darah kita, melancarkan peredaran darah dan meningkatkan kesihatan. Kat saya ni ada 2 jenis darah. Kalau abang tengok kat sini, darah yang macam ni dengan darah yang ini. Yang mana abang rasa darah yang bersih dan sihat? Yang ini. Sebab warna ni Sebab dia cair. betul, cair. Kita boleh tukar sikit kat abang. Sebab darah ni adalah darah yang sihat. Cair, warna ni pun cantik. Kalau yang darah macam ni, mudah tak jantung kita nak
Mudah. Mudah untuk jantung kita pump darah ni ke seluruh badan. Sebab macam abang kakak semua tahulah, fungsi darah ni dua lah. Dibawa oksigen, nutrien segala kumpulan badan ke anggota badan kita. Kalau darah kita bersih macam ni mudah. Anggota badan kita untuk terimalah darah yang bersih macam ni. Tapi bila seiringnya usialah, darah kita boleh jadi pekat dan kotor macam ni. Dan ada beberapa faktor lah. Salah satunya pemakanan kita. Pemakanan kita yang macam-macam lah. Ada yang proses food apa semua, darah kita pekat. Bila darah kita sepekat ini dan warna macam ni, jantung nak buang susah. Anggota badan kita tu nak dapat darah tu pun susah. Jadi bila abang kakak datang terapi kita ni dapat bantu untuk bersihkan balik darah yang kotor seperti ini menjadi pekat macam ni. Darah yang kotor macam ni menjadi bersih macam ni. Mana orang darah tinggi okey lah. Sangat okey. Sebab kita pun ada testimoni dekat dinding dan beberapa testimoni dah. Okey, macam dia ada problem dengan low blood pressure. Tekanan darah rendah, dia punya sebab darah dia kurang kan. Masalah darah tadi dia cepat pening, dia pusing kan. Jadi problem dia adalah dia punya sebab darah kurang. Betul. Jadi kalau orang yang darah tinggi ni sebab darah dia tinggi kan. Lepas tu kalau dia ada block dia akan shoot dan pecahkan dia punya pembuluh darah. Tapi kalau orang darah rendah macam ni, dia boleh bantu tambah sebab darah. Kita duduk sini, kita balancekan mental balance sebab kita yang imunisasi kita dalam badan. Macam saya sendiri, saya ada darah rendah. Tapi alhamdulillah bacaan saya sekarang sudah normal. Nombor dia lah. Normal. Saya paling rendah 32 bacaan. Kenapa? Doktor dah suruh makan ubat dah. Terus sekarang ni macam ni boleh tak pakai ni, boleh darah naik. Taklah. Saya paling tinggi 98 macam tu lah. Sekarang ni? 98 bawah 72 macam tu. Bawah tu. Tak boleh ni boleh naik lebih dari 100. Boleh, tapi saya ni macam sebab kita dah ada kan, kita slow-slow. Sebab kita mesin kita ni memang kita merawat kan, tetap memulihkan. Sebab kat rumah tu ada 5 orang masalah darah. Orang cakap makan bayam, makan kerang, kita makan tak jadi sebenarnya. Cuba ajak. Okey. Memang kita akan nampaklah perubahan. Okey, boleh macam tu. Tak apa, memang kita akan jawab semua soalan yang tadi. Alright, sama-sama. Kalau abang tengok dah kan, ini perkongsian ahli keluarga kita, Abang Gandhi. Abang Gandhi ni 3 kali datang terapi, pening kat kepala tu dah hilang. Kebas di pipi sudah hilang lah. Ini orang kata perkongsian Abang Gandhi sendiri. Dan kalau abang tengok kat sini pun ramai sebenarnya perkongsian ahli keluarga kita. Tapi kalau yang macam ni darah tinggi lah, Kak Susi. Hari pertama datang terapi, bacaan darah tinggi dari 161 turun kepada 130. Kalau macam kita tengok Kak Asmah ni 4 kali datang terapi, pening sudah hilang, kurang bangun malam dari 3 kali kepada tak bangun malam. Maksudnya kita yang cukup lah dan lawaslah daripada 2 hari sekali membuang pada setiap hari sekali membuang. Dia ada banyak lah kita kongsikan ni keluarga kita. Jelas? Sebab apa? Terapi ni kan pertama mesti ada darah. Kalau darah yang pekat macam tadi tunjuk tu, dia dapat mencari darah balik. Cuma dia ambil masa sikit sebab terapi kita ni secara semula jadi. Dia ambil masa sikit lah. Dan diikut pada badan. Ada yang sensitif sehari, Kak Susi. Ada yang sampai 3 hari kat Salimah yang nampak perubahan. Daripada simptom dan juga metabolisme badan lah. Alright, macam yang tadi abang buka dah test kan? Kita guna elektron tester tu untuk test terapi dah berjalan ke belum? Alright, terapi kedua adalah terapi charcoal energy. Kalau terapi charcoal energy ni, abang kakak duduk kat sini ada tak rasa suam-suam? Itu adalah terapi charcoal lah untuk betulkan balik saraf-saraf kita, kebas-kebas, lengur-lengur. Dia betulkan balik. Jadi gabungan antara terapi elektron untuk bersihkan darah dan juga charcoal energy ni untuk betulkan balik saraf-saraf kita, gabungan yang sihat lah untuk bantu
pakar yang dah menyatakan electric potential therapy medical device ni dapat bantu untuk meningkatkan kesihatan dan mempercepatkan proses pemulihan. Mencepatkan proses pemulihan lah. Badan kita ada simptom-simptom beri kepala, sakit-sakit kaki tu dia mencepatkan proses pemulihan. Betul. Alright, terapi ketiga adalah terapi emsonik, di mana terapi emsonik ni adalah untuk bersihkan saluran darah. Dia merupakan getaran haluslah terapi frekuensi, di mana 0.1 saat secepat ini bersamaan dengan 396 Hz getaran. Kenapa saya kata 0.1 saat? Cuba berterakan bantuan start tu. Sebab nampak 396. 0.1 saat bersamaan dengan getaran 396 untuk bersihkan semua saluran darah kita. Cita rasa kaki timur. Cita rasa kaki timur tu tempat terapi. Okey. Okey, alright. Jadi terapi emsonik ni, macam saya sebut tadi lah, 0.1 saat getaran dia boleh 0.1 saat getaran halus dia adalah 396 untuk bersihkan saluran darah kita. Dia keluarkan kolesterol daripada darah tu. Dia adalah getaran halus untuk bersihkan. Kalau abang buka tengok ni, kalau macam ni lah saluran darah kita yang tersumbat macam ni, mudah tak darah nak lalu? Betul, okey. Susah lah. Susah. Kalau kita tengok ni lah yang tersumbat ni apa? Kolesterol. Kolesterol. Betul, boleh tepukan dekat abang. Kolesterol lagi, apa kakak? Tega. Yang tersumbat ni apa? Lemak ke? Toksin, mi goreng yang kita makan tu boleh menyebabkan saluran kita menyempit macam ni. Tapi bila abang-abang duduk kat terapi ni, terapi emsonik ni, getaran halus ni dapat bersihkan daripada saluran darah setebal ini. Dia hakis sikit demi sikit macam ni. Cuma tak adalah abang nampak datang sehari daripada setebal ini saluran darah hakis macam ni. Dah ambil masa lah sikit demi sikit. Sebab kalau saluran darah macam ni, darah mudah tak nak lalu. Susah. Kalau terjadi di jantung, apa jadi? Tersumbat. Boleh jadi sakit jantung. Kalau terjadi di kepala, lebih stroke. Jadi kita nak elakkan daripada saluran darah kita kotor macam ni, abang tak datang di terapi. Duduk terapi 30 minit, dapat 3 tadi. Elektron bersihkan darah, campur energi untuk betulkan saraf-saraf kita. Terapi emsonik ni bersihkan saluran darah kita. Betul. Ya, betul. Jadi kalau kita duduk je 30 minit, dapat 3 terapi tu, daripada setebal ini, saluran darah abang boleh habis macam ni, sikit demi sikit. Cuma kita galakkanlah untuk datang hari-hari, sebab kita nak nampak perubahan dia tu. Sebab terapi kita ni, terapi semua jadi. Dia ambil masa sikit lah. Dia ada limitation ke? Ada satu kebal kita datang. Di mana kita letak, abang tak datang je. Macam serajan dia bagi 10 kali je. Macam kami selagi kami buka dekat sini, datang je hari-hari. 100 hari kami buka, 1 hari berjumpa saja. Oh ya. Tak ada masalah. Betul. Dia bagi, kalau serajan tu bagi 10 kali je limit. Lepas tu kena beli mesin lah. Kami tak ada kat sini, kami memang galakkan orang datang hari-hari selama kami buka. Mesin pula boleh tahan. Tapi masa tu mahal dia lagi pakai mesin ni pun. Ini 20. Bukan start. Serajan bukan lagi lah. Tapi kalau dah waktunya nanti di akhiran akan ada promosi juga. Jadi kita akan ada package lah. Tapi package tu boleh berubah-ubah juga, dan package tu hanya khas untuk kita punya showroom saja. Harga tu boleh turun sebab apa, kita kalau kat sini macam ramai yang demand, kita akan beri harga murah, harga tu. Harga bandar. Bandar lah. Kalau macam beli satu masuk kat HQ memang 20 lah. Ya. Kalau kata apa nak beli sekarang, kita tak galakkan. Sebab harga ni lah tak ada apa-apa promotion kan. Kalau orang nak beli tu, ada rezeki lebih nak beli masa promotion nanti. Cuma abang jangan risau, apa kakak jangan risau.
yang ada rezeki lebih, dah rasa perubahan, ada nak berikan untuk ahli keluarga yang tak dapat datang. Sebab kita ada ramai macam pasien kawan saya Fauzi kan ramai tapi kami kebanyakan tak memaksa pun. Ya. Kita punya ahli keluarga nak beli. Apa rasa kalau rasa macam okey saya duduk sini ada perubahan, duduk sini tak nak bergantung kepada ubat, dah tak nak macam kalau overdose ubat pun dia akan tangkap kita punya tinggal. Kadang-kadang akan ada kesan sampingan, tapi pun tak ada kesan sampingan. Kalau apa dah bawa balik rumah dah pakai 24 jam pun tiada masalah. Gitu. So kalau apa macam rasa okey, kalau sekarang ni kami rekomenkan apa-apa semua duduk sahaja. Kalau nak beli tu nanti lain cerita lah, kita cerita. So kalau abang rasa lagi boleh free free sahaja. Selama kita buka selama kita buka kita free sahaja lah. Gitu. Okay. So kalau abang rasa kalau duduk kat sini abang dapat perubahan, macam kami ada perubahan, okey lah. Tak ada masa nak datang kan, so nak pergi kat rumah, itu kita cerita lain lah. Gitu. Okay, alright. Kalau kita tengok kat sini lah, kita ada pakar iaitu Dr. Yumi Ishihara, merupakan pakar specialized in blood. Dia dah menyatakan lah saluran darah kita boleh start kotor dari umur 8 tahun. Okay, alright. Jadi kata apa? Saluran darah kita boleh kotor sejak dari 8 tahun. Bila salah satu cara kata apa? Kotor dari 8 tahun ni, dia ada beberapa punca lah. Salah satunya pemakanan. Okey, jadi cara untuk kita meningkatkan kesihatan kita, kita kena detox blood untuk meningkatkan, membersihkan darah lah. Kita kena bersihkan darah untuk meningkatkan pengaliran darah tu, melancarkanlah darah. Sebab semua penyakit berpunca daripada darah yang kotor. Sebab mana-mana kata apa, macam abang tak tahulah, kat badan kita ni paling penting adalah darah. Darah akan bawa oksigen, nutrien kat badan. Kalau kita tak sihat, kita pergi ke hospital pun, benda pertama doktor kami adalah darah. Dari darah tu boleh tahu kidney kita macam mana, liver kita macam mana. Semua dia boleh tahu melalui darah je. So betapa pentingnya darah tu. Jadi bila abang kakak datang terapi ni, duduk 30 minit je, dapat bersihkan balik darah. Bila darah bersih, organ dalam kita pun akan sihat. Macam tadi dia ada cakap dia ada bantu untuk saraf kan, macam tu kan. Atau orang yang dah kena stroke boleh ke? Boleh, kita banyak bina testimoni, tapi untuk dekat sini tak ada lagi lah. Cuma yang dekat sini kami ada trigger finger, yang mana jari dia ni tak boleh bergerak, dia macam ni je. Tapi alhamdulillah 2 minggu terapi saja, mana nampak Cik Yusof 7 kali. Cuba tengok Umi. Ni 2 minggu terapi tu, jari sudah boleh genggam dan lipat dengan mudah. Kiranya masalah trigger finger dia dah bertahun ni dah okey dah. Masalah saraf. Trigger finger ni memang berkaitan dengan saraf kan? Macam orang yang dah kena stroke ni tapi dia tak boleh nak duduk atas kursi. Kita akan ambil ni, letak dekat wheelchair dia. Dekat Shah Alam dulu memang ramai orang stroke datang dengan wheelchair. So kita akan ambil ni, letak dekat wheelchair dia. Tapi alhamdulillah lama-lama dia sendiri boleh duduk atas kursi putih ni. Sebab dia dah boleh kata alternatif sendiri dah. Bila duduk rumah tu kena stroke tu orang tu. Ajak lah, dia lama dah. Macam-macam tak ada orang tak boleh kan. Dia pun dah cakap kan. Ni Abang Gandhi ni baru je kena minor stroke. Dia tak boleh major stroke. Minor stroke dia dekat datang sini kan, terus hilang kebas-kebas di pipi dia. Terus dah boleh gerak dah pipi dia. Ini masa COVID tu Yelah, kita pun ada juga window daripada yang tingkat bangunan je lah, tapi tak akan dalam laptop ni. saya dah buat lagi banyak tempat lah. Buat rontal nanti. Kita bawa cuba datang sini, hari-hari, mesti nampak perubahan ni. Kita saya cuba tanya. Boleh dalam boleh ustaz duduk kat wheelchair, kita boleh letak Cik pun boleh juga. Nanti saya bincang dengan cikgu. Boleh. Sebab dia ni yang saraf otak dia ni dah proses 3 kan. Jadi dia selalu cakap. Dia cakap lah. Gerakkan memang otak. Tak tahu sekarang ni dah nampak dah macam lagi teruk dengan ni. Kita tahu ni tak tahu dah. Dulu dia masih boleh jalan kan macam tak nak berjalan lah. Sakit sana. Dia tak tahu. Sebab dulu dia makanan kegemaran dia
dah nak keluar, dia dah masuk ke office. Dia saya. Ya. Hanya kat ni dia darah rendah. Tekanan darah Anak dia rendah. kuat power pun darah rendah. Jadi, Tapi sebenarnya saya juga seksi 5 kan. Kalau dia tak boleh datang hari-hari tu sayang juga sebenarnya. Sebab kita paling jauh ada dari Lembah. Datang. tahu insyaAllah. Nilai pun ada. Apa ada mana? Ucuk. Ya. Dia kalau macam datang, Macam selesai masuk duduk je. Saya duduk sekejap pun tak tahu. datang 3 hari, betul tak? Tu tak datang 2 hari, satu kan macam cerita tu dia bagi 10 hari. Ada pun dia duduk. Dia datang 3 hari 4 hari, dia tak datang sehari, dia dah kita nak bagi Dia tak ada. Oh, datang 10 hari. kita sebenarnya di sini, kita kalau sarankan memang sekali. Tapi kalau kita tak dapat konsistensi tiap hari, Ada. Duduk dia dalam pasal. Ada. kita kalau dah kalau kita konsisten lagi cepatlah terapi tolong. Tapi kalau tak konsisten pun boleh nampak perubahan. Cuma dia tak cepat dapat perubahan daripada orang yang konsisten lah. Macam tu. Satu nama lain. Tapi still boleh je masuk di sini. Macam Abang Harun sendiri pun ada masa kita tak boleh datang juga kan. Tapi kalau boleh hari-hari Abang nak datang. Cakap dia dia anak jadi dia sebab dia dah dia bersatu banyak dia juga lah. Energi habuk. Bukan makan. Asma. Kita ada yang paling muda, ada tu alergi makan. Dia duduk dekat sini okey. Yang habuk belum ada lagi. Sebab macam saya cakap lah, kita ni pun memang masih baru lagi. Baru 20 Oktober kita buka. Betul. Sebelum ni kami semua di Shah Alam. Tapi di Shah Alam, kita dah nak tutup dah. Sebab kami bahagian advertising ni dia memang tak lama. Dia bukan permanent satu tempat. Jadi mana-mana terapi kesihatan pun dia memang takkan permanent. Cuma lebih lama atau lebih sekejap bergantung pada kedatangan. Kita satu sesi 30 minit. Tapi kalau macam contoh kakak abang nak kerja masa, kita duduk 10 minit pun okey. Kalau kita datang 30 minit setiap hari, memang kita boleh nampak perubahan dia lah. Macam contoh Abang Harun dengan kawan Ruana ni datang hari-hari 30 minit dah ada perubahan, betul tak? Abang Salim pun datang hari-hari 30 minit je duduk, dah ada perubahan juga. Macam kalau kita tak boleh datang hari-hari, tak boleh duduk 30 minit kan. Macam contoh kita ni ada kekangan lah kerja selalu ni kan. Kita duduk 10 minit pun tak apa. Macam tu. So, hari ni tak pergi dulu nak pergi polis dulu. Dah boleh. Ya? Kami dah Belum. Kalau dia nak cepat dia next time kita datang kita register lah. Okay, bye-bye. Arigatou gozaimasu. Tak, saya ni untuk bagi Dekat lain sana. Apa yang dia dapat kami? Mesti kamu
dekat eh? Bukan lah. Ispan. Tadi pun saya nampak ada anak bapak saya nampak juga yang semalam datang ke itu lah berapa dah saya apa Dulu ke 2 bulan lah. 10-12 bulan setahun juga Malaysian. hospital tu dia buat Dalam. Overall. apa sama nak masih apa dulu kan Rumah. Itu biasa kita kasih penyembuhan. okey rumah baju ya Dia lah. satu jam ada 20 minit. Dia taxi. 20 minit. apa dah dulu kat Oh, bukan lah. kat dah Bukan. Rekod kan? Bukan. Anak lepasan Bukan lah. Ya, orang kita sekarang. So kan? Lebih muda. awet muda jangan pelik lah kalau kau beli rambut tu dah terlalu hitam. Oh ya? Dia boleh. Sebab kita tu ada apa kita lah apa negeri yang dah dapat negeri tu kau kenal. Tak kenal. Kalau dia bola sepak Malaysia. Bakri. Bakri. Pernah dengar Bakri ni kan? Dia umur dah 50 lebih kan? Oh dia syalak. Oh dia masuk tak iya tak? Ada yang dulu tu? Kalau dekat sini Tak simpan? Yang bola tu tu? Gambar ada? gambar dia ni. Tak Google lah ada. Dekat ni tak ada? Video tak ada? Video testimoni lain lah. Kalau tak ada aku yang boleh tunjuk. Oh ni yang gambar dulu? Gambar betul dia lah? Ni yang oh ni yang bola ni gambar dia dah putih lah? Tapi ni memang rambut dia memang sangat putih. Memang kalau orang nampak Sekarang hitam lah? kalau beda banyak hitam. Dah bola ni Beda kan? dia umur matahari dia Dia kan? Dia matahari kan? umur dan dia satu tim. Satu tim? Ada dengan motor dari Malaysia team lah? Dia selama 10 tahun Olimpik 80-an. Bukan? Ini ada yang mencari gold medal. Bakri lah Banyak perubahan yang rambut dia kan? Datang gambar dekat ni Azmi dia datang Abang Azmi. jom kita terang Dia pun ada kalau banyak alhamdulillah lah yang orang-orang kita ada selalu datang lah sebenarnya. Abang Rosli saya belajar tak pasal Masa lagi tak pasal oh dia umur sekali berapa umur 60 lebih umur dia tak saya dah 69 dia. 69 Alhamdulillah banyak-banyak banyak lutut dan sakit dah hilang. Apa kita rasa lagi? saya lutut yang sakit dah hilang maksudnya sakit lutut dah hilang di bahasa ni bahasa Inggris pergian ni Ada pun hilang. ada pun hilang. Kita ada satu orang kawan baru. Sila. Kakak sila duduk. Sila banyak. Mana-mana je yang kakak suka nak duduk. Special seat untuk orang baru. Dari mana? Terasa senang. Indra. Itu orang pun dari terasa senang juga. Kakak datang sini Senang siapa senang. yang baik? Nampak ni signboard. Oh, okey. Tak apa, kita duduk. Sekampung lah, sekampung lah. Tapi kita nak register dulu deh. Okey, nama? Norizan. saya berjenam saya selalu juga saya ni dua tak ada orang Azmi tu saya sampai contoh lah di building kita explore
Okey, lepas di sini tanya apa? Satu kali. Simen tu ada dia Azmi. Saya kena jaga semua. Anak dua ni. Hello. Baru lagi lah. Nanti lagi. Saya Muhammad. Saya nak umrah. Lebih eh? Sejak di sini dah umrah. Itu baik. Penting dia. Jangan masalah Debbie. Tapi kita tak tahu sebab di sini apa target kita dapat. So kita tentang trafik kita